mak aku cekai hang talak 13. Oh, kacau tuan-tuan. Ada tak ada orang macam ni? Ada. Maka Nabi bagi tahu, Nabi kata apa? Hak paling baik, amal yang paling baik apa dia? Akhlak baik. Maksud aku, Nabi kata, yang kata akhlak baik itu apa dia? Marah tu mau duk buang, tak mau ada dalam diri kita. Saya ada satu sahabat meninggal pun dah dia. Allah test dia kencing manis. Nak pergi jadikan asbab kaki tu macam mana atau pi apa ke, dia jadi melecup, dia meroyak, habis satu tapak kaki busuk. Umur 40. Oh, pi duk dressing apa, ubat, balut apa semua apa, tiap-tiap hari kena dressing. Nak dressing tu pula Allahu Akbar, misi ni kalau boleh nak pambat balik di rumah, suruh keluarga buat. Busuk. Buka tu satu wad boleh bau busuk manusia ni tuan-tuan. Bila jadi lagu tu, dia bentan kaki berjalan tak boleh, apa tak boleh, duduk terlentang di rumah. Bini pun kerja. Bila bini pergi kerja, balik lambat sikit, dia bebai. Dia merepek bukan-bukan. Dia kata, ni yang hang duk balik lambat ni pasal apa? Oh, aku kaki jadi macam ni, berjalan tak boleh, hampir cari jantan lain ke? Oi. Bini kata, abang, awak cakap macam tu. Aku tahulah hang yang tak suka belah aku. Dia main pongeh ni Nabi duk marah ni, dia main. Apa duk ada kiri kanan, piring, pinggan, baling, purung-purang pun marah, bebai. Dia nak pergi pancung pun nak kena orang angkat. Pergi duk buat bebai lagu tu. Bini duk kata, abang, saya boleh duk tunggu abang ni, boleh duk cuci abang punya ni, abang patut mau terima kasih dekat saya. Bukan pun marah, aku cekai hang talak 13. Nampak benda nak jadi. Test Allah ni pada masing-masing orang tu, dia kita tak tahu nak main macam mana. Cerai. Bini sujud syukur, bagus. Tak ada aku duk kena duk cuci luka dia hari-hari. Cerai aku berapa? 13, mambuh 30 pun tak apa. Dia kata, dia galas beg, dia balik rumah mak dia. Siapa nak jaga? Ni yang kaki bolat ni, dengan nak mangkit pun tak boleh, bentan sebelah ni dengan demam panas duk main. Siapa nak jaga? Mati lagu tu. Nampak tuan-tuan, ni yang agama duk kata jangan duk ada perangai ni. Pasal apa? Pasal jangan sampai dah pergi tahap tu tak boleh nak buang lagi. Penyakit bebai, perongeh, marah ni dah terlewat dah. Tumpang duk sihat elok ni, buang marah-marah ni semua buang. Bila mai ditakdirkan Allah test kita macam tu, dengan sifat kita yang tak pemarah, dengan apa ni, semua orang simpati kat kita, kasih sayang orang ditumpahkan mai kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada benda yang agama kata baik tidak baik, tak ada. Semua benda hak agama kata baik tu tentu baik.